Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, right. Saya nak tunjukkan cara pemasangan 3D silikon yang kita buat. Ini adalah aksesori lah, aksesori tambahan untuk bagi cantik untuk mesin Noctalegend tu. Okay, yang ni kita buat satu set. So nak beli satu-satu pun boleh. Yang ini untuk control box dia control box Noctalegend. So yang ni benda ni bukan benda yang wajib. Dia sekadar untuk bagi lawa. So warna yang kita buat ada warna merah, warna kuning. Depends pada permintaan juga lah. Tak semua warna kita ada stok. Cuma biasanya customer ambil warna merah atau warna kuning lah. Okay. Yang ni silikon untuk yang material keras pun kita ada buat. Yang silikon dia mahal sikit lah. Okay, cara nak pasang dia. Yang ni design yang kita buat. Masukkan macam ni daripada atas ni. Okay, masukkan dia daripada atas ni. Okay, sarungkan macam ni. Okay, sarungkan atas ni. Kemudian masukkan bahagian bawah ni. Okay, macam tu sahaja. Okay, nampak? Lebih kemas Okay, untuk coil pula, yang ni pun coil kita ada buat. So cover coil ni pun benda yang wajib. Dia nak bagi cantik saja. Yang ini kita buat agak tebal juga. Depan dia macam ni. Okay, ni depan dia. So belakang dia akan jadi macam ni lah. Okay, belakang ni kita buat macam ni. Okay, see nampak kemasan. Okay, controller pula macam ni. Okay, kalau siapa nak beli yang satu set pun ada, nak beli coil saja pun ada, nak beli controller saja pun ada, insyaAllah. Setakat ni kita buat untuk brand Nocta sajalah. Okay, right. Kalau berminat boleh contact kita lah. Right, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.